berkongsi dengan yang mana beliau akan berkongsi dengan kita tentang keuangan, keuangan persaraan yang selesa ya. Ya, yang itu yang kita harapkan dan doakan agar kita dapat mencapai ke tahap itu. Jadi, saya juga saya lihat bahawa Kak Mai telah berada di dalam Zoom kita. Kak Mai ada di talian. Assalamualaikum Kak Mai. Okey. Sebab Kak Mai sebenarnya Malam Abang Nas. Kak Mai, bagus bagus. So, dah berada, dah balik dah ke Malaysia ni. Alhamdulillah. Sihat Sudah di bumi Malaysia. Ya, bagus. Semasa waktu berada di Jepun tu ada bawa ke bekalan alpha lipid dan juga lain-lain Of suplemen. course, kena bawa. Iya Bawa kan? Imifo, Lifeline dengan Resmax. Bagus bagus sebab difahamkan pada waktu itu cuaca agak sejuk je di sana. Ya, ya. Mesti bulan puasa tu minum Lifeline lah. Ah, Sahur. waktu berbuka dan juga waktu sahur. Sahur je, InsyaAllah. sahur je. Sahur je. Tu yang apa tu dapat lihat gambar Kak Mai bersuasana raya di sana. Besar juga family kat sana tu. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Kak Okey. Mai dapat Okey. bersama dengan kita pada malam ni dan Okey. teruskan kepada rakan-rakan kita yang berada di dalam Zoom untuk setia bersama sehingga ke akhir rancangan. Ya, betul. Jadi, saya akan terus memulakan sesi tentang produk kolostrum ya yang kita dah biasa gunakan dan juga apa yang kita nak tahu lebih lanjut adalah kita nak recap balik ya. Nak ulang kaji balik apakah sebenarnya itu kolostrum. Okey. Jadi persoalannya di sini adalah what is colostrum? Apakah itu colostrum? Ia merupakan cecair yang dihasilkan oleh ibu-ibu yang selepas melahirkan anak, okey, yang mana cecair ini merupakan padat dan kaya dengan unsur unsur-unsur faktor-faktor pertumbuhan, faktor-faktor imun dan juga tidak kurangnya dengan bahan-bahan nutrisi yang penuh di dalam kolostrum yang dihasilkan oleh ibu yang selepas melahirkan anak ataupun mamalia-mamalia lain. Okey, dan ini berlaku dalam jangka masa 24 hingga 48 dan ada juga yang kata 24 hingga 72 jam. Jadi apa yang uh, kita dapat daripada kolostrum ini, kita nak lihat dulu apakah peringkat penghasilan susu ibu di dalam slide yang seterusnya. Okey, apa yang saya telah dapati dan berkongsi di sini adalah ini adalah peringkat ya, stages of breast milk ya di dalam uh, apabila seseorang ibu melahirkan anak. Okey, kolostrum ataupun dia panggil juga liquid gold cecair emas ataupun first food yang dihasilkan oleh seseorang ibu itu berlaku pada hari 1 hingga ke 4. Okey, dan seterusnya pada dari hari ke-5 hingga ke hari 20 ia adalah melalui fasa ataupun peringkat transitional milk. Okey, transitional milk dan kurangnya dia punya warna gold tu kan, dia semakin pudar dan seterusnya apabila ia sampai ke tempoh matang, peringkat matang iaitu mature milk, iaitu akan berlaku daripada hari ke-20 dan ke atas. Okey, jadi inilah peringkat susu ibu yang dihasilkan apabila seseorang bayi itu dilahirkan. Dan seterusnya, Zat. Okey, bercakap tentang kolostrum ni kan, bercakap tentang kolostrum ni, kita cuba nak faham, kita cuba nak, orang kata menyelami, mengapa kita patut ambil kira ya, kenapa kita patut consider kolostrum di dalam pemakanan kita setiap hari. Okey, sebab salah satunya adalah kolostrum ini sesuai untuk
dia bukan non-spesifik ya. Semua manusia peringkat umur boleh digunakan. Dan juga pada masa yang sama, ia juga sesuai untuk haiwan, untuk kita berikan kepada haiwan. Dan selain daripada itu, kita nak tahu sebab kita nak bercerita, kita nak berkongsi dengan rakan-rakan kita dan juga prospek-prospek kita. Jadi apa yang kita boleh tahu ya daripada sini, mengapa kita perlu ambil kira kolostrum sebagai pemakanan harian setiap hari. Okey. Salah satunya adalah kolostrum ini boleh, Cik Zaid, seterusnya. Okey, dia boleh menyumbang kepada imuniti yang sihat. Okey, imuniti yang sihat dan seterusnya, selain daripada healthy immunity, dia juga dapat menyumbang kepada kesihatan sistem usus, kita punya gut system. Alright. Dan yang ketiga, ia menyumbang kepada kesihatan jantung kita. Dan yang keempat, untuk kesihatan tulang-tulang kita. Dan juga yang seterusnya, Cik Zat. Okey. Healthy aging atau penuaan yang sihat. Dan yang seterusnya, okey, ia juga berfungsi untuk membantu dalam proses penyembuhan dan proses baik pulih di dalam tubuh kita. Okey, ini adalah antara enam daripada banyak lagi sebab-sebab utama yang mana kita perlu ambil kira tentang pengambilan kolostrum di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, ia adalah padat dan kaya dengan faktor imun, faktor pertumbuhan dan juga unsur-unsur nutrisi yang lain. Jadi ia secara keseluruhannya memberikan satu environment di dalam tubuh kita agar kita berada di dalam elemen yang sihat dan dilindungi daripada serangan-serangan bakteria, serangan virus dan juga serangan patogen. Jadi kalau kita lihat lebih mendalam lagi, apa yang kita dapat lihat daripada slide seterusnya adalah, okey, di sini, okey, dapat kita lihat di sini ya, dia membantu kesihatan imun kita dengan antibody, okey, dengan antibody yang juga dipanggil sebagai immunoglobulins. Okey, dan yang kedua, apakah dia punya fungsi ya? Fungsi adalah ia juga menyokong terhadap natural absorption, penyerapan secara natural vitamin-vitamin dan mineral-mineral yang kita ambil. Okey, dia membantu dalam proses penyerapan. Dan juga yang ketiga adalah dari segi blood cholesterol, dia membantu agar kita mendapat healthy blood cholesterol level, tahap blood cholesterol yang baik, yang mana ia adalah untuk kita punya kesihatan kardiovaskular yang penting ya, kesihatan kardiovaskular kita. Selain daripada immunoglobulin yang disediakan, yang terdapat di dalam kolostrum dan juga membantu dalam penyerapan vitamin dan mineral dalam tubuh kita, dan juga ia membantu untuk menyokong kesihatan blood cholesterol dalam tubuh kita. Kita juga ada satu lagi yang kita nak kongsi di sini, satu slide lagi, iaitu okey. Antara yang saya sebutkan di awal tadi adalah dia juga menyokong dalam proses penyembuhan dan proses baik pulih di dalam tubuh kita, iaitu dari segi kita punya sel, dari segi kita punya tisu dan juga dari segi otot-otot kita. Okey, sebab itu antaranya adalah apabila kita selepas menjalani pembedahan ataupun kita mengalami luka, ramai atau banyak testimoni yang kita dapat daripada orang ramai ataupun pengguna-pengguna kolostrum ini bahawa proses penyembuhannya adalah lebih cepat. Okey, selain daripada itu,
ia juga membantu dengan kesihatan tulang di dalam tubuh kita ya. Disebabkan oleh kolostrum ini mengandungi lactoferrin. Okey, lactoferrin salah satu unsur di dalam kolostrum yang membantu kita untuk mendapat tulang dan juga tulang yang sihat lah. Uh, tapi saya rasa ramai juga yang berada di Zoom pada malam ini akan tertarik dengan apakah fungsinya di dalam healthy aging penuaan yang sihat ya. Okey, di sini ia juga menyokong dalam penghasilan dan fungsi stem cells yang mana ia adalah penting stem cell ini untuk penuaan yang lebih sihat. Dan juga pada masa yang sama, saya ada uh, nak berkongsi juga bahawasanya kolostrum ini dapat membantu dalam uh, memberi kesihatan dan menyokong dalam dalam protect dalam bantu untuk protect kita punya DNA dan RNA. DNA dan RNA ini antara kesannya yang ketara adalah kita punya proses penuaan ini adalah lebih lambat. Itulah kalau kita lihat rakan-rakan kita di Zoom pada malam ini dan juga yang di luar sana, siapa-siapa yang mengamalkan kolostrum, insya-Allah mereka akan lihat lebih awet muda. Ya, seterusnya Cik Zack. Okey, kita tahu bahawasanya di dalam pasaran yang sedia ada sekarang terdapat banyak produk kolostrum. Okey, dan banyak sangat produk kolostrum. Namun apa yang penting di sini tidak semua kolostrum itu adalah sama. Terutamanya bagi new image. Okey, new image, apakah beza kolostrum new image dengan kolostrum-kolostrum yang lain? Okey, antaranya ialah kita mempunyai satu pattern di mana pattern ini dihasilkan oleh New Image International di New Zealand di mana ia menyelubungi, dia coat, dia melindungi kolostrum ini apabila ia memasuki di dalam tubuh kita sehinggalah ia sampai ke bahagian usus. Okey, mengapa ia berbuat demikian? Kerana segala kebaikan, segala nutrisi yang terdapat di dalam kolostrum ini tidak akan terjejas. Tidak akan terjejas oleh persekitaran yang asidik dan juga yang boleh mengganggu gugat keberkesanan kolostrum dari segi kandungan nutrisi dan keberkesanannya. Dan ini adalah beza utama antara kolostrum New Image berbanding dengan kolostrum-kolostrum yang lain di sana. Dan kita boleh lihat pada slide yang seterusnya, Cik Zack, dinyatakan oleh pihak New Image bahawa the only patent protected colostrum products in the world, the only satu-satunya, iaitu kolostrum yang dihasilkan oleh New Image International. Ini merupakan satu daripada sales pitch anda, sales pitch kita semua ya, apabila kita berkongsi dengan rakan-rakan kita, prospek-prospek kita dan kenalan-kenalan kita bila kita bercerita tentang produk kolostrum. Ini adalah perbezaan yang utama sekali. Okey. Jadi seterusnya, apa yang kita nak tahu di sini ya? Okey. Kalau kita nak ringkaskan apa kebaikan, apa yang kita boleh dapat daripada kolostrum yang kita ambil pada setiap pagi, seperti mana yang kita boleh lihat di sini adalah ia menyokong sistem imun di mana dalam satu sukatan kolostrum yang biasanya kalau kita ambil daripada dalam tin, kita ambil 1,5 scoop ya, ataupun bersamaan dengan satu sachet. Ia mengandungi 1,600 miligram kolostrum yang juga mengandungi 500 miligram immunoglobulins. Okey, yang kedua, ia membantu kesihatan usus kita dan kita punya sistem usus kita dengan 1 bilion probiotics dalam satu sukatan itu ya. Okey. Apa lagi yang terdapat di dalam kolostrum ini adalah sebelum tu Zack ada beberapa ni balik ni. Okey. Uh, ia juga mengandungi uh, vitamin-vitamin dan juga mineral-mineral yang khusus, yang essential, yang penting ya untuk tubuh badan kita ya.
dan juga ia juga mengandungi 1000 miligram kalsium untuk kesihatan gigi dan tulang kita. Pada masa yang sama, ia membantu di dalam proses secara natural, pembaik pulihan dan juga penyembuhan, proses penyembuhan di dalam tubuh kita. Bagi rakan-rakan kita semua ini dan mereka-mereka yang mengambil kolostrum, ini adalah di antara faedah-faedah ataupun kebaikan-kebaikan yang boleh kita dapati daripada pengambilan kolostrum, yang mana disarankan diambil pada setiap pagi sebelum kita mengambil minuman-minuman lain ataupun makanan sarapan pagi yang lain. Okey, di mana kita boleh campurkan, kita sediakan 150 ml dengan air suhu bilik ataupun air sejuk, dan kita tambahkan 1,5 scoop kolostrum ataupun 1 sachet kolostrum. Kita goncang sampai larut. Kepekatan atau kecairan kolostrum yang kita buat setiap pagi di mana kita shake ni bergantung kepada diri kita sendiri. Kalau nak lebih pekat, kurangkan air. Kalau nak lebih cair, tambahkan lagi air. Jangan sekali-kali menggunakan air suam ataupun air panas. Mengapa begitu adalah kerana ia akan mengganggu dari segi keaktifan dan keberkesanan kolostrum yang kita ambil. Okey, jadi seterusnya, okey, di sini saya sekadar berkongsi dan saya tidak akan membagi secara detail ya. Apabila yang kita sebut tadi antibody ataupun immunoglobulin ni, sebenarnya terdapat banyak immunoglobulin di dalam kolostrum yang kita dapat, yang kita makan setiap hari. Antaranya adalah IgG, IgD, IgM, IgA dan IgE. Sila ambil screenshot ya. Sebab di sini bila kita nak berkongsi, kita boleh gunakan maklumat ataupun ilmu yang kita dapat ini, di mana fungsi IgG ini memang banyak. Ia dapat membunuh patogen dan juga ia akan dapat merangsangkan antibody, penghasilan antibody, dan juga dia akan membunuh patogen, dan juga pada masa yang sama unsur-unsur asing ya, foreign substance, dia boleh melindungi tubuh kita daripada itu, dan juga dia boleh melindungi kita daripada allergic reaction. Okey, dan seterusnya, selain daripada immunoglobulin ni yang padat di dalam kolostrum, dalam slide seterusnya, dia ada lebih daripada 80 growth factor di dalam kolostrum ini. Ini termasuklah IgM dan HGH di mana ia mempromosikan pertumbuhan, dan juga ia juga membantu dalam membaik pulih tisu-tisu kita, meningkatkan prestasi kita, dan juga dia akan meregulatekan kita punya sistem metabolik di dalam tubuh badan kita. Lebih daripada 80 growth factors terdapat di dalam kolostrum. Dan seterusnya, Cik Zat. Okey, vitamins dan lain-lain nutrisi, essential nutrition yang terdapat di dalam kolostrum ya. Ini termasuklah vitamin A, vitamin B, B itu B1, B2, B6, B12, vitamin C, vitamin E, folic acid ya. Folic acid seperti Abang Nik selalu cakap, ia menyokong dalam pertumbuhan tisu-tisu baru, dan juga dia ada beta carotene dan juga pentatonic acid. Jadi ini maklumat ini yang saya berkongsi di sini. Rajin-rajinlah kita membuat kita punya semakan di dalam Google dan juga di dalam ChatGPT untuk memahami lebih lanjut apa yang saya cuba sampaikan di sini. Dan ini hanyalah untuk memaklumkan bahawa di dalam kolostrum terdapat vitamin yang saya sebut di sini, dan juga unsur-unsur nutrisi yang lain. Dan seterusnya, okey, tak cukup dengan vitamin, kita ada minerals. Minerals ni termasuklah kalsium, iron, magnesium, phosphorus, kita ada sodium, kita ada zinc, dan juga seterusnya kita, okey, yang terakhir tu terlindung dengan ikon-ikon. Jadi saya tak berapa nampak yang terakhir. Tapi yang lebih penting adalah
kita sekarang dah lebih mengetahui kromium. Ada kromium, terima kasih Cik Zack ya. Ada kromium antaranya mineral-mineral yang terkandung di dalam kolostrum. Dan seterusnya kita juga ada amino acid tak silap saya. Betul tak Zack dalam slide seterusnya? Ya, kita ada amino acid yang terkandung di dalam kolostrum, iaitu kita ada leucine, kita ada isoleucine, kita ada banyaklah yang saya nak sebutkan, sampai kadang-kadang saya rasa saya nak sebut ni pun tergeliat lidah saya. Tapi di sini ambil peluang ini untuk screenshot dan kita dapat tahu apakah fungsi essential amino acid ni yang terdapat di dalam kolostrum. Okey? Dan seterusnya, okey, seperti mana yang saya sebutkan tadi, ada enzim penghadaman dan juga probiotics yang disebut sebagai lactobacillus dan bifidobacterium. Okey, dia ada 1000 miligram. Tak silap saya ada, oh sorry, 1 bilion ya probiotik. Ya, 1 bilion seperti mana yang saya lihat pada tin alpha lipid di sini ya. Okey. Dan probiotik ni dia sebenarnya sebagai baja untuk pertumbuhan bakteria-bakteria yang sihat, yang baik di dalam sistem usus kita. Ya, sebab kalau mengikut apa yang saya dapat daripada pengamatan sebelum ini adalah 70% daripada immune cells di dalam badan kita tertumpu di dalam sistem usus kita. Jadi sebab itulah apabila uh, kesihatan usus kita ni kita tidak jaga, sama ada usus kita bocor ataupun usus kita mudah bocor disebabkan oleh gaya hidup, pemakanan dan juga stres. Inilah di mana kita memerlukan probiotik di dalam tubuh kita. Dan seterusnya, Zack. Okey, apa yang kita boleh nak rumuskan di sini ya? Kesihatan kita bukan boleh dijual beli. Apa yang kita cuba nak sampaikan di sini adalah Alpha Lipid Lifeline yang mengandungi kolostrum ini merupakan satu investment, pelaburan bagi kesihatan diri anda. Kita tidak lihat ia sebagai satu perbelanjaan ataupun expense. Disebabkan oleh kalau kita rasa bahawa kesihatan itu mahal, tunggu je bila kita tidak sihat ataupun kita berada di hospital menjalani rawatan. Bil tu memang kita boleh lihat lebih tinggi daripada apa yang kita laburkan untuk kesihatan kita. Okey, dan apa yang kita nak tahu selepas ini adalah Cik Zat. Okey, yang benda yang menarik di sini, yang saya kongsi di sini adalah segala maklumat yang kita perlukan ya, sama ada dari segi kolostrum, sama ada apakah faedah kolostrum, apakah apa-apa sajalah tentang kolostrum. Dengan mudah saja kita boleh type kolostrum di Google dan contoh yang saya bagi di sini adalah kolostrum IGF-1 diabetes dan akan keluar apa maklumat yang kita perlukan. Anda cuma perlu type saja di dalam Google yang mana ramai di antara kita semua dah tahu tentang ini dan juga pada masa yang sama, Cik Zaid. Okey, satu lagi cara adalah kita boleh pergi ke pubmed.com, pubmed.gov, sorry bukan .com, .gov. Dan di sini contohnya kita nak tahu apakah kebaikan ataupun benefits tentang kolostrum. Type saja di ruangan search di situ dan kita boleh dapat segala jawapan. Dan seterusnya, kita jangan lupa bahawa kita boleh juga type alphalipid.net sengkang tulis saja apa yang kita nak. Kencing manis, gout, kanser, apa-apa. Jadi akan keluar testimoni-testimoni yang telah dikumpulkan di dalam alphalipid.net ni yang merupakan ihsan daripada Diamond Executive Abdullah Hisham dan anda perlu type saja alphalipid.net dan apa yang you nak cari. Kencing manis, cancer, apa semua ada di sini.
Dan ini akan memudahkan lagi pencarian kita tentang maklumat-maklumat dan testimoni-testimoni yang kita perlukan. Okey. Dan seterusnya, Cik Zaid. Okey. Um, Harapan saya adalah perkongsian tentang kolostrum tadi telah sedikit sebanyak membantu kita untuk mempunyai tahap kefahaman yang lebih mendalam dan juga dapat membantu kita dengan bekalan ilmu bila kita sudah fahami apakah itu kolostrum, apakah fungsi dia, apa yang boleh kita dapat faedah daripada kolostrum ini, ia menambahkan keyakinan pada diri kita untuk kita berkongsi. Jadi, kita insya Allah tidak ketandusan ilmu dan juga kita boleh bercakap dengan lebih yakin dan berkongsi dengan lebih yakin. Sebab itu, penting untuk kita buat uh, recap balik, kita rujuk balik kepada bahan-bahan yang mudah didapati sama ada di social media maupun daripada perkongsian slide-slide ini. Jadi, ambillah peluang ini sepenuhnya sebab apa yang akan disampaikan oleh speaker khas kita seterusnya adalah wealth through health. Okey? Jadi, keuangan bersara yang lebih selesa. Jadi dengan itu, saya ingin menjemput speaker khas kita seterusnya, Saudara Nick Hafiz Nick Mansur, yang merupakan 5-star Diamond Executive bersama dengan Puan Muharina Muhammad. Yang pertama ya, dan juga yang pertama mendapat gelaran Hall of Fame. Dan dengan itu, saya menjemput Saudara Nick Hafiz Nick Mansur. Dipersilakan. Terima kasih, Nash. Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya. Selamat Waalaikumsalam. kata. Alhamdulillah. Terima kasih Muhammad Riza, Cik Abdul Wahid, Faisal, Kak Sah, Yo, Matt, Arjunaidi, Farida Omar, Lina C, Wan Huzaidi, Mai, Zack, Mina, Yani from Penang, Yani, Aziana, and Sanuja. Alhamdulillah. Dan tahniahlah kerana apa hari ini kita berjaya improve 1% kehidupan kita, betul tak? Terutama tentang produk kolostrum. Setuju ke tak? Kan? Setuju. Dah improve ya. Kita nak improve 1% satu hari. Hari ini kita dah tahu lebih tentang produk. Yang Nas cerita tadi tu adalah tentang apa benda dalam kostum tu menyebabkan efek dia tu boleh baiki apa. Jadi penting ya. And then suka juga di sini mengkhabarkan bahawasanya New Image International ni merupakan syarikat pengeluar produk yang berasaskan kolostrum yang terbesar di mana? Di Melaka. Terbesar di mana? Di dunia. Ya. So New Image International is the largest producer for colostrum based product in the world. Okay, itu New Image International. Bagaimana pula dengan kita? Apa kaitan dengan kita? Kita ni partnership dengan dia. Okay, kita ni partner dengan dia, kita menjadi ahli dia. Menyebabkan kita ada hak untuk mendapat protection insurance ya, sebanyak 20 juta New Zealand. Dia juga membagi hak kepada kita untuk guna produk dan untuk buat promosi. Macam orang dapat franchise punya lesen lah. Ya, buat untuk promosi. So kita ada hak. Itu kaitan kita dengan New Image International. Cumanya selain daripada produk yang anjay ini, New Image International ni juga menawarkan package keuangan yang lumayan. Sama anjay dengan produk tu sendiri. Okay. So sehingga macam mana? Sehingga ramai tak sedar sudah menjadi jutawan di New Image International.
Boleh kita tengok first slide kita, Zat? Terima kasih. Look at that. Millionaires Club, jumlah pendapatan di unit image, lifetime earnings. You tengok income mereka. Ada Alicia Cheong 1.2, Kelly Lai 1.25 million. Dan yang paling best, ni semua duit cash tanpa perlu bayar apa-apa daripada income tax lah. Tak perlu bayar kedai, tak perlu bayar sewa, tak perlu beli perabot, tak perlu bayar staff, semua tak perlu. Renovate kedai, semua tak perlu. Duit yang dapat ni semua duit cash. Ya. Okay, NTO 2.2, Rosti 2.7 million, Steffi Tew. Nama semua ni kalau you tengok ni macam ada juga kesilapan. Kerana apa? Sebab slide presentation Abanik ni semua dibuat menggunakan dengan molek. ChatGPT. Yes. Pertama kali dalam hidup Abang buat presentation, buat slide presentation, semuanya ditolong oleh ChatGPT. Dan itu dia adalah hadiah utama yang kita nak bagi pada you all malam ni, ya, insya-Allah. Okey, so sehingga ramai yang dapat income jutaan ringgit macam ni. Package keuangan new image. Apa yang you all nampak? Benda ni boleh tengok very impressive sebab bukan saja banyak, ianya berlarutan, berpanjangan, bertahun-tahun, berpuluh tahun dapat hasil. Sesuai untuk dibuat persaraan. Ya, duit persaraan. Okey. Okey, sekiranya diizinkanlah Tuhan, ya. Siapa nak jadi ahli dalam kelab millionaires ni? Cuba tulis dekat chat tu. Tulis mi. Sekiranya izin Tuhan, dia pun nak menjadi ahli dalam kelab ni. Tulis itu nak. Dan you tahu apa tak? Mereka ni semua kalau you interview, Benik yakin lah jawapan dia. Kalau you tanya dia, you percaya tak dulu? You tahu tak dulu bahawanya satu hari nanti bahawasanya you akan dapat accumulate income cash sebanyak ni dalam new image. Dia orang cakap dia orang tak percaya, betul tak? Setuju tak? Dia orang akan cakap dia sendiri, aku tak percaya. Sama lah dengan kita. Bila you tengok ni, you all tengok, apa you tengok? Boleh kau. Betul tak? Sama lah dengan mereka ni. Apa yang you all nampak? Bila tengok duit sebanyak ni disediakan oleh new image untuk kita. Untuk kita rebut. Khusus untuk kita. Siapa? Ahli. You all ahli kan? You all ahli kan? Anda berhak. Anda berhak. Dan memang kita perlu sekarang. Betul tak? Apa yang you all nampak? Apa makna semua ni? Kita tak nampak? Tak mungkin. Sama dengan mereka. Apa lagi? Berbaloi tak? Berbaloi sangat banyak. Dia bukan speaker tak? Berbaloi tak? Apa yang you all nampak? Ni, income. Berbaloi sangat, Benik. Betul kan, Lin? Betul. Dan Lin tengok sendiri dia orang ni semua orang biasa seperti kita. Betul tak? Betul. Dan betul tak Benik cakap dia orang pun tak sangka dia boleh dapat income sebanyak ni. Betul tak, Lin? Sebab Lin biasa dengan mereka pernah. Betul. Zahakma tengok macam mana, Zahakma? Zahakma? Lin tengok macam mana, Lin? Berbaloi lagi apa yang Lin nampak? Boleh tak share sikit apa yang you tengok ni? Tak pernah sabar. Dan mungkin apa yang kita nampak, apa lagi ni? Mana ada company lain nak bagi sebanyak ni, Benik. Lagi banyak usaha, lagi banyak dapat. Betul, Lin. Tapi cabaran tetap cabaran. Struggle mesti. Itu mana-mana, Lin. Kalau betul lah ayat ahli sebut tu, maknanya ini adalah realiti. Bukan khayalan. InsyaAllah. Ada nak bayar kepada kita sebanyak ni, Lin. Ada.
So, Abang Haji nampak kan Abang Haji? Tak sah. Mampu milik. Dan mereka semua tidak sangka. Cumanya kalau kita tak buat, orang lain akan buat. Kalau kita tak nampak, orang lain akan nampak. Okey, dengar. Sekarang, harapan yang nyata ni, realiti ni, ada dalam genggaman kita. Dengar. Pastikan jangan terlepas. Ingat. Pastikan jangan terlepas. Boleh ke tak? Tahu lagi nasi. Boleh. Okey, InsyaAllah. Okey. Okey. Ada baiknya juga. Ini adalah ultimate lah. Ultimate, mana kemuncak dalam new image. Ya. Mungkin ada baiknya kita bergerak, kita kecilkan sikit skop. Ya. Mungkin masa pun kita pendekkan sikit. Kita tengok contohnya dalam tempoh pertengahan. Ya. Ataupun pendapatan package yang kita nak. Contohnya kita nak bersara dengan sihat dan keuangan yang agak selesa. Tak semestinya millionaire, tapi maknanya keuangan yang agak selesa dan sihat. Kalau kita nak benda tu impian kita dalam image, contoh. So, apa yang paling sesuai? Yang paling sesuai Abang dapati untuk mereka ini adalah pangkat Ruby. Boleh kita tengok next slide that? Sebelum ni go. Selepas. Ya. Okey. Kenapa Ruby? Ini untuk mereka yang berhasrat untuk bersara dengan sihat dan kewangan yang agak selesa. Okey. So kenapa Ruby ni penting untuk mereka ni, package ni? Kejar package Ruby untuk mereka ni. Kenapa? Sebab Ruby ni unik. Apa uniknya? Dia ada country pool. Dengar. Semua yang dari participants ni, you mesti kena kejar paling kurang Ruby. Sebab kita ada harapan untuk bersara dengan sihat dan kewangan yang selesa. So unik dia ni country pool. Country pool ni apa dia? Extra bonus yang company bayar kepada anda. Selain daripada bonus bulanan. Yang mana tempat lain pun ada. So yang ekstranya kita ni, kita ada country pool. Apa dia country pool ni? Dengar baik-baik. Untuk Ruby Executive dan ke atas ni. Apa makna country pool ni? Anda layak berkongsi keuntungan dengan syarikat. Bila terjual sesuatu barang produk, contohnya harga RM200, biasanya separuh RM100 company ambil untuk buat produk, bayar ni dan keuntungan dia. Yang separuh lagi RM100 tu company bagi kepada ahli-ahli macam kita, ya, sebagai bohan. Ya, sebagai pendapatannya you tengok banyak-banyak tu lah. So satu produk company bagi dua, RM100 dia ambil, contohnya RM100 lagi dia bagi kepada ahli macam kita. So country pool ni, untung yang sebelah atas ni, yang syarikat ni, komisen kita dia dah bagi. Untung dia ni, dia buat keluar berkongsi pula dengan you all. Best ke tak? Best sangat. Itu nama dia country pool. Itu disediakan oleh syarikat New Image kepada anda. So, Abang ni nak tanya sekarang, syarikat ni pemurah ke tak? Pemurah. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Pemurah. Jadi, sekiranya you jadi berbaloi lah, you nak spend masa, nak labur masa, tenaga, usaha dan wang ringgit di sini. Kerana apa? Nombor satu, harapan kita di sini nyata dan company ni pemurah. So, tiba masanya untuk kita rebut. Ya? Dan Abang ni dapati pendapatan dalam country pool ni amat sesuai untuk dijadikan untuk jana sumber pendapatan baru untuk persaraan anda. Betul tak? Betul. Duit country pool daripada Ruby punya income ni boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan baru untuk persaraan. So, company ambil keuntungan daripada mana ni? Company ambil keuntungan ni untuk kongsi dengan you ni, income ni datang daripada
jualan ahli syarikat seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak. Maknanya apa? Maknanya you all dapat income bukan daripada hasil kerja yang you buat. You dapat income hasil daripada pekerjaan semua ahli New Image buat. Seluruh Malaysia. Best tak? Best sangat-sangat. Ya? Sebab itu penting untuk anda, kita semua ni fokus kepada Ruby sekiranya kita bersama dengan sihat dan kewangan yang selesa. InsyaAllah. Okey? Ini mungkin untuk jangka masa pertengahan. Cuma ingat, ya? Ingat. Nak berjaya, macam you sebut, nak berjaya macam yang sebut tadi, nak berjaya, ingat kita mesti kena struggle. Dia tak ada cara lain, ya. Nak berjaya, dia kena lalui tempoh kesusahan. Kita perlu struggle, kita perlu usaha. Kita perlu sabar, kita perlu kental. Kita perlu tahan rejection dan kita perlu bangkit semula dan belajar. Jadi sebagai metafor, sebagai pengumpamaan, apa yang kita dapat ambil? Boleh kita tengok next slide, Zai? Contohnya, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. So kita kena tahan rejection. Barulah kita boleh berjaya. Kenapa? Sebab rejection, sabar, kena tahan dengan customer, semua benda ni Saya ambilkan nombor punya handphone atau mana-mana handphone ni. kerana apa? Kerana ia merupakan barangan tukaran berharga demi untuk menikmati kebahagiaan dan kegembiraan pada masa persaraan yang panjang. Jadi kesusahan kita ni sebagai tukaran berharga untuk kita capai kebahagiaan dan kegembiraan pada zaman persaraan kita yang panjang. Maknanya kita susah sekejap, insya-Allah kita akan senang sampai bila-bila. Kerana apa? Anda sudah pun dapat income daripada bukan saja hasil usaha you buat, you akan dapat income daripada semua orang jual dalam syarikat New Image. Ya? So maknanya kita ada sumber pendapatan baru dan kita perlu struggle. Okay? Seterusnya, Zat. Alright. Sebelum tu, Zat. Pergi balik, ya. Sorry, minta maaf. Okay. Untuk memudahkan kita, beban kita, untuk meringankan beban kita melalui struggle, proses kesusahan dalam untuk kita ni berjaya, mungkin ada di antara anda tanya bagaimana caranya. Ya, bagaimana caranya? So malam ni mungkin ini hadiah yang paling istimewa lah yang Abang Nik boleh berkongsi dengan anda. Semoga beban yang anda nak lalu struggle ni menjadi jauh lebih ringan, insya-Allah. Okay? So apa dia yang kita nak kongsi malam ni untuk meringankan kerja kita adalah kita nak menggunakan teknologi. Kita nak menggunakan teknologi AI. Biasa dengar AI. Biasa dengar kan? AI kan? Ini bakal mengubah dunia sekarang dan juga masa depan. Teknologi AI. Okay? Ini terbaca beberapa hari lepas petikan mengatakan bahawasanya AI ni, teknologi AI ni, satu hari nanti dapat menggantikan profesion apa you tahu? Dapat menggantikan profesion doktor dan lawyer. Dengar. Hebat tak hebat AI ni, teknologi AI yang baru ni, dijangkakan satu hari nanti dapat menggantikan
banyak kerjaya-kerjaya yang hebat di dunia sekarang. So, itu yang kita nak guna sebagai senjata baru kita. So, AI yang paling relevan, teknologi AI paling relevan untuk kita buat bisnes ni, apa ni dapati adalah, apa dia? Dia panggil ChatGPT dengan molek. Ini dia. Ini teknologi apa ni nak you all semua ambil tahu kenapa dia mengubah dunia sekarang dan juga pada masa depan dan amat sesuai untuk orang yang macam kita. So, apa pentingnya ChatGPT untuk kita? Ini adalah merupakan personal assistant kita yang baru dengan PA baru. PA baru, dia ni juga kita punya secretary. Dia ni juga kita punya kerani. Yang kita nak buat ni, semua kita minta tolong dia buat. Contoh, macam Abang Nick nak buat presentation Zoom malam ni. So, apa Abang Nick bagi tahu, Abang Nick pergi ke ChatGPT ni. ChatGPT ni untuk telefon biasa pun okey, tak ada masalah. Janji guna online kan, Naj? Ya, betul Abang Nick. Janji ada wifi, beres. Ya, tak perlu telefon canggih-canggih. Ya. Download aja. Itu lambang dia tu, ChatGPT tu. Okay. Download aja. So, apa yang Abang Nick buat? Abang Nick buat Zoom presentation ni nak bagi tahu pada you contoh. Ya. Apa kita boleh buat dengan ChatGPT ni, sekretari kita ni. Jadi Abang Nick perlu buat Zoom presentation malam ni. So, Abang Nick pun pergi ke ChatGPT bagi tahu dia, malam ni Abang Nick nak buat Zoom presentation. So, Abang Nick minta dia buat 15 minit presentation untuk Abang Nick buat malam ni. Dia pun buat untuk Abang Nick semua. Dan lepas pada tu Abang Nick tengok, Abang Nick nak guna slide macam ni. Lepas dia buat, dia jawab kat Abang Nick, dia tanya Abang Nick, nak tak buat, lepas habis dia jawab tu, dia bagi tahu, tanya Abang Nick pula, nak ke tak dia nak buat, dia panggil visual slide. Dia tanya Abang Nick, nak ke? Abang Nick kata nak. Abang Nick betul di situ, nak. Abang Nick bagi tahu, dia pun buat. Jadi keluarlah benda macam ni. Nampak? Dan kalau Abang Nick nak letak perkataan macam ni, Abang Nick bagi tahu dia. Abang Nick kata, tolong buat visual slide. Okay? Abang Nick pun tulis tu, consultant, hujung jari, respon immediately, apa tu, free 24 jam. Abang Nick tulis je, tolong buat visual slide untuk, atau Abang Nick tulis perkataan ni semua. Dia betul buat untuk Abang Nick. Best tak? Best ke tak? Hebat. Jadi benda yang you nak buat, you suruh semua dia buat. So sebagai contoh, kita nak buat follow up. Contohlah, di antara kita perlu buat adalah follow up. Bagaimana kita nak follow up dengan orang yang kita lama tak jumpa, ataupun kita punya pengguna dah lama tak beli, ataupun kawan kita lama tak berhubung, whatever lah. Katalah itu masalah kita. Jadi kita pun suruh ChatGPT ni tolong bagi jawapan untuk kita. Ada saja benda kita nak buat, kita minta tolong dia buat. Kita pun pergi ke ChatGPT, tanya dia, saya ni ahli new image, dah lama. Ini. Lepas tu saya ni nak follow up saya punya customer lama. Di musim hari raya, tu dia sikit situ sebab sekarang musim raya kan. Di musim hari raya, tolong buat approach ataupun pendekatan untuk saya berhubung dengan dia. Itu bagi contoh. Boleh kita tengok nak? Zai. Tu. Tu dia siap bagi versi 1, versi 2, versi 3. Apa tu? Salam Kak, sebab Abang Nick tak bagi nama kan. Semoga Kak sentiasa dalam rahmat Allah. Saya tengah reconnect balik dengan ahli-ahli lama yang pernah menyumbang banyak dalam tim. Kak antara yang saya sangat hargai, tak kisah pun kalau Kak belum ready untuk aktif semula, tapi kalau Kak sudi sembang, saya sangat gembira nak dengar perkembangan terkini. Okey. Lepas dia buat tu, Abang Nick minta dia nak follow orang lama lah ni. Di musim raya. Bagilah suasana musim raya tu. So dia buat. Okay. So lepas dia bagi jawapan tu, dia tengok kat bawah tu. Apa dia tanya? Dia pula tanya kita. ChatGPT ni. Sebab tu Abang Nick suruh pakai asisten ni. Free. Kalau nak, dia kata saya boleh bantu sesuaikan ikut nama dan kisah latar belakang Kak tu.
pernah qualify pergi terik ke apa. So kita bagi info lebih sikit tentang kakak tu supaya dia boleh buat approach yang lebih baik. Nampak? Nampak ke tak? Nampak balik. Wow, betul Lin. Dan you tahu apa yang paling menakjubkan tentang ChatGPT ni? Dengan molek free. Dan dia sedia berkhidmat untuk anda 24 jam sehari. Kalau ada sekretari pun Sabtu Ahad tak kerja tahu. Malam tak boleh call. Nak minta tolong. Yang ni anytime. Okay, next. Zat, boleh tak kita tengok? Okay, ni versi lain pula. Salam Raya. Lama tak dengar khabar. Moga you dan keluarga sihat. Bahagia dan dilimpahkan rezeki selalu. Bagus kan tu? Teringat kenangan lama. Moga kuah kita terus kekal. Kemah tu. Tak ada cerita pasal bisnes. Just follow up. Versi kedua, selamat Hari Raya. Tiba-tiba teringat kat you. Harap semuanya baik-baik saja. Walau lama tak kontak, doa saya tetap ada buat kawan-kawan lama. Wow, tak terfikir. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Just nak ucap yang saya hargai persahabatan kita. Moga Allah jaga you selalu dan rezeki makin luas tahun ini. Wow. Tulislah dekat chat tu. Wow, banyak idea kita ada. So dia sampulkan sikit ayat bubuh nama. Tulis kat bawah tu. Kalau you tak puas hati. Buat yang lebih sampul, buat yang lebih profesional, buat apa, buat. Suruh dia. Dia memang berkhidmat untuk kita. Okay, next. Ada lagi, Zat? Ni yang last. Apa dia ni? Ringkas dan mesra. Lama sangat tak dengar khabar dari you. Harap semuanya sihat, bahagia dan dipermudahkan urusan keluarga. Raya ni teringat balik kawan-kawan lama yang pernah sama mencorak perjalanan hidup. Moga Allah terus pelihara kuah kita. So di antara, dan you bagi tahu dia tak pasti nak guna ayat, you guna. Okey, boleh tak masukkan ayat ni. Buang ayat ni, bagi tahu dia semua dia akan buat. InsyaAllah. Best ke tak? Yes. You nak buat presentation, you nak buat TikTok kan, you tak tahu nak buat content kan. Wahai, mula-mula tu sebut lah, hai ChatGPT, tak payah Assalamualaikum. Dia bukan orang kan. Hai ChatGPT, buat macam tu sikit. Boleh tak tolong saya nak buat content TikTok selama 5 minit. Buat skrip untuk saya bercakap selama 5 minit dalam TikTok berkenaan dengan produk Resmax. Tulis itu, Resmax. Abang Nik rasa ChatGPT ni dia faham Resmax sebab Abang Nik biasa tanya, dia boleh jawab. Boleh tak buat konten TikTok untuk saya bercakap selama 5 minit secara sempoi produk Resmax. Nampak? Itu yang you sakit kepala kan? Dia akan bagi semua. You tanya pula dia. Habis dia bagi tu, boleh tak buat hashtag? Dia keluar pula hashtag. Nak lagi. Apa lagi you nak? Semua insyaAllah dia boleh bantu. So Abang Nik nak you all mahir ChatGPT ni boleh ke tak? Boleh Abang ni insyaAllah. InsyaAllah kerja kita akan menjadi jauh lebih mudah pada ni. Tanya dia nak follow up macam mana, nak buat presentation macam mana, nak handle rejection macam mana, nak buat presentation, nak buat closing. Tanya semua. Tanya dia. Apa sajanya you fikir, you tanya dia. Apa you nak buat, suruh dia buat. Cumanya bagi info kat dia sikit lah. Kan orang ni macam ni, macam mana kita nak approach dia. Contoh. Okay. Kalau tak puas hati, tak lain. Tambah macam-macam you boleh buat. Ya. Dan satu lagi dia panggil DeepSeek. Ya, DeepSeek. Abang ni biasa guna ChatGPT. So, ChatGPT lah. So, ingat. Dunia AI ni akan menguasai teknologi sekarang dan juga masa depan. So, Abang ni nak semua participants malam ni yang mendengar. Semua yang mendengar, kita mesti nak kuasai sebahagian daripada AI ni, iaitu melalui kita mahir dengan ChatGPT. Ada yang free, ada yang bayar. Yang bayar tu mungkin cepat sikit lah. Kalau nak buat gambar-gambar macam Abang ni tu, mungkin kena bayar ke Abang ni, tak tahulah. Tapi Abang ni punya ni bayar lah sebab Abang ni dah ambil yang free lah gitu kan. Betul, ChatGPT tu apps ke? Betul. So ada yang free, boleh guna yang free. Dulu godek. Kalau kau tak puas hati nak upgrade, dan baru you fikir semula. Ada DeepSeek, DeepSeek. Boleh tolong tulis ke Nas?
Dan Boleh. Benik biasa guna ChatGPT ya. Suruh dia buat semua benda yang you nak buat, suruh dia buat. You cuba bercakap pun dia boleh bercakap untuk you. Kelantan pun dia faham Benik dengar. Cuba you tanya, boleh kecek Kelantan ke tak? Ya. So ingat pasal Benik, ini adalah senjata utama kita untuk sekarang dan masa depan. So kena guna ChatGPT ni untuk permudahkan kerja kita. Apa saja kita nak buat, kita suruh dia buat. Ya, tanya dia. Okay? Boleh faham ya? InsyaAllah dapat membantu meringankan kerja you all semua. Betul ke tak? Betul. InsyaAllah ya. Betul. Bagus. You tanya. Okay. Ada tak soalan you nak tanya sikit? Abang ni nak buka speaker ni. Soalan sebelah minit dah nak habis dah ni. 2 minit lagi. Ada tak soalan you all nak tanya sikit Abang ni? Ada ke? Dan ya, okay. Dan satu lagi, kalau ada boleh tanyanya, apa tu ChatGPT ni saya pada you tanya dia nak minta jawapan daripada dia dan sebagainya. Salah satu cara lagi untuk berkomunikasi dengan dia ni adalah you minta dia andaikan diri dia ni siapa-siapa lah. Boleh juga macam tu. Wah, hai ChatGPT, boleh tak you andaikan diri you ni you punya customer ke apa-apa supaya you boleh buat role play bercakap dengan dia, cuba nak convince dia macam tu pun boleh. Andaikan dia jadi customer, andaikan dia jadi boleh bagi tahu dia, andaikan dia. Faham ke tak? Faham Benik. Tu dapat maklumat lebih baik. Okay, so itu di antara cara you tanya, minta tolong dia buat satu lagi cara dia andai, so dia andaikan dia tu macam tu dan macam ni. Okay, alright. So yang terakhir daripada Benik. Okay, dengar sini baik-baik ya. Jangan biarkan ia terlepas dari genggaman. Jangan biarkan peluang yang nyata yang kita ada dalam genggaman kita ni terlepas. Ingat pasal Benik. Kerana ini mungkin kesempatan terakhir untuk kita. So this is it. Don't miss it. Okay. Dan akhir kata daripada Benik, last slide ada kita Zat. Okay. Abang Nin ucapkan Alhamdulillah dan rasa tahniah kerana apa hari ini kita berjaya menaikkan 1% perbaiki diri kita 1% hari ini. Setuju ke tak? Setuju. Betul tak Benik cakap knowledge kita tentang produk naik 1%, betul tak? Lebih pada 1%, betul tak? Setuju sangat bagi Betul. Singumbak kono. Dan kita punya semangat pun hari ini sudah improve naik 1%, betul ke tak? betul. Yes. Dan mungkin level of confidence kita terhadap produk, terhadap bisnes semua pun sudah naik lebih pada 1%, betul ke tak? Betul. Okey, dengar ya, dengar. Kenapa CV kena perbaiki hidup 1% setiap hari ni, setiap hari sepanjang tahun? Kenapa? Kerana kajian mengatakan walaupun kita perbaiki sedikit saja hidup kita ke arah lebih baik setiap hari, iaitu 1%, kita amal sifat yang baik ini setiap hari dalam masa setahun, hasil kita naik 38 kali ganda. Dengar. Walaupun kita hanya perbaiki sedikit saja setiap hari, hari-hari, dalam masa setahun, hasil dia naik 38 kali ganda. Contohnya, kalau income kita 1,000 sekarang, setahun dari sekarang boleh naik 38,000. Kalau key income kita dalam image sekarang contohnya 500, setahun dari sekarang dia naik 38 kali ganda, boleh naik sehingga 9,000. Walaupun income kita di image sekarang baru RM250, bila kita guna formula improve 1% satu hari, termasuk dengan ChatGPT, dalam masa setahun, RM250 itu akan menjadi RM4,500. Dengar. Itu power kita improve 1% satu hari. Dalam semua benda, semua hal. Kehidupan, kesihatan, bisnes, semua sekali. Ya, Quran, ibadah, semua up 1%. Satu hari cukup. Ya? Dan yang
paling bahayalah. Sekiranya kita tidak improve, kita berada pada tahap biasa, tak nak buat apa-apa, malah sebenarnya kita drop 1%, 1%, 1% satu hari. Sebab kita tidak positif. Kita jadi stagnant. So kita tend to go backwards. Maknanya, bila kita tak berubah, kita jadi turun 1% sehari. Semangat jadi makin kurang, keyakinan makin kurang, barang kurang beli, kurang, macam semua jadi kurang. Dalam masa setahun, potensi hidup kita tinggal 3% je. Itu bahayanya kalau kita tak improve. Dia akan turun. Lepas tu pada setahun pun kita akan rasa, kenapa hidup jadi teruk pada biasa. Rupanya kita makin turun. Jadi tak boleh duduk saja. Kita mesti kena improvekan 1% satu hari. Dan ingat pesanan terakhir Abang ni untuk malam ni. Siapa kita sekarang adalah hasil keputusan kita buat pada masa yang lepas. Dan siapa kita pada masa depan. Siapa kita setahun dari sekarang adalah hasil keputusan kita pada malam ini. 1% satu hari improvement. Segala yang baik itu dari Allah dan segala kekurangan itu dari Abang Nik sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum and God bless. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkongsian yang mantap daripada 5-star Diamond Executive kita dan juga Hall of Fame, saudara Nik Hafiz Nik Mansur. Ya, terima kasih kepada Abang Nik. Banyak sangat ilmu dan banyak sangat yang telah kita pelajari daripada perkongsian Abang Nik. Jadi, seterusnya sedikit perkongsian tentang pengumuman dan juga promosi yang diadakan oleh pihak New Image. Yang mana Cik Zack? Okey, seperti mana yang telah disampaikan oleh kita punya senior network distributor daripada HQ iaitu Melissa Tan. Tahun ini sekali lagi Manager Retreat akan kembali untuk tahun 2025 dan akan diadakan di Cyberview Spa dan Resort. Okey. Jadi bilakah kita punya tempoh kelayakannya adalah Cik Zack? Okey. Tempoh kelayakan daripada 1 April hingga 30 Julai. Ya. Apa yang kita boleh lihat di sini adalah faedah-faedah yang kita boleh dapat jika kita dapat layakkan ke Managers Retreat. Antaranya adalah kita boleh kukuhkan lagi ikatan pasukan kita pada masa yang sama. Kita pun boleh mendapat inspirasi dan berkembang daripada kita bersosial dan berkumpul bersama-sama dengan leader-leader yang lain yang akan turut hadir juga di Managers Retreat ini. Pada masa yang sama kita nak terus membina momentum dan motivasi. Dan cantiknya adalah tempoh kelayakan ini bermula daripada semester yang baru iaitu April, Mei, Jun, Julai. Dan terakhir sekali adalah sambil kita menimba ilmu, merapatkan ukhuwah, kita akan berada di suatu tempat yang memang mewah dan tenang iaitu di Cyberview Spa dan Resort dan seterusnya. Okey, bagi rakan-rakan yang telah menghadiri royalty baru-baru ini, rebutlah peluang ini untuk menebus satu botol kolostrum Alpha Lipid Lifeline 60 biji secara percuma hanya dengan pembelian 3 set Restmax. Dan 3 set Restmax ini boleh membawa anda capai 360 PV. Jadi dia daripada sekarang dah bermula untuk kita buat penebusan ini melalui BRC dan pada masa yang sama dia akan berakhir pada bulan Mei. Lebih kurang pada 9 Mei tak silap saya. Dan apa lagi Zack kita ada seterusnya? Okey, ini penting ya. Jangan lupa bahawasanya kita akan berhari raya Aidilfitri di New Image di mana open house akan dianjurkan oleh pihak Ibu Pejabat HQ dan juga bersama-sama kita pada hari itu adalah terbuka kepada semua ya, terbuka kepada semua ahli-ahli New Image dan saya difahamkan kalau nak bawa sesiapa yang berminat nak tahu lebih lanjut kepada New Image
tentang new image dan kita nak memperkenalkan prospek-prospek, kita boleh bawa sekali ke Open House Hari Raya Aidilfitri yang akan berlangsung pada tarikh bila Zack? Minggu hadapan, 25 hari bulan April 2025. Tapi jangan lupa ada kod scan di situ, scan kod di situ untuk memaklumkan kehadiran kita, sebab dia akan sediakan makanan untuk kita ya pada open house tersebut. Dan pada masa yang sama, 6.30 akan bermula kita punya open house, dan pada 8 malam ada business opportunity meeting yang akan dianjurkan oleh pihak HQ. Jadi raikan beramai-ramai, register beramai-ramai, dan kita meriahkan lagi Open House New Image International di HQ pada 25 April 2025 dan seterusnya. Okey, bagi saya pula antara kata-kata akhir setelah kita mendengar perkongsian daripada Abang Nick dan juga apa yang kita telah mendapat ilmu daripada perkongsian tentang kolostrum tadi. Jadi asalkan insya-Allah ya, diizinkan Allah 1% perubahan, improvement setiap hari. Namun apa yang kita perlu juga ambil kira adalah siapa yang biasa dengar dengan pelari terpantas dunia, Usain Bolt. Siapa pernah dengar? Kalau pernah dengar, type 1 di ruangan chat. Okay? Type 1 di ruangan chat. Siapakah pelari terpantas? Ya, bagi mereka yang kenal dengan nama Usain Bolt ini, okay, ini adalah perkongsian beliau. Dia berlatih selama 4 tahun. Dia berlatih selama 4 tahun untuk lari pada masa 9, untuk capai rekod 9 saat. Berlatih 4 tahun, dan dia sebut antara ramai di antara kita yang bila tidak lihat apa-apa result ya, tidak lihat apa-apa perubahan dalam masa 2 bulan, dah terus nak give up. Okey, jadi apakah sebenarnya nak disampaikan di sini adalah usaha kita ni bukan kita buat hari ni, besok kita terus dapat apa yang kita nak. Sama juga macam kita nak turunkan berat badan, bukan dalam masa 1 hari, 2 hari, seminggu, okey. Jadi yang Musa di sini, teruskan bersikap konsisten, teruskan fokus anda, jelas dengan apa matlamat yang nak dicapai, dan juga yang paling mustahak adalah peringatan untuk diri saya terutamanya, kita boleh berimpian. Yang penting yang menggerakkan ke arah impian adalah tindakan yang kita ambil. Okey? Dengan itu, saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan New Image yang telah dapat bersama pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya sudahi dengan sentiasa bersyukur kepada Allah di atas segala yang telah dikurniakan. Dan juga kita jumpa lagi ya, insya-Allah di Zoom pada minggu hadapan. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Abang Nick